Hari ini merupakan hari terakhir aku berada di sini. Lembaran halaman hidupku di sini sudah pun berakhir. Benih-benih ilmu yang telah aku semaikan di sini, semoga dapat berkembang dengan baik. Wajah anak-anak syurga Sester yang ku sayangi, mungkin ku tidak dapat melihatnya lagi. Selamat tinggal, Sester. Okey, anak-anak syurga Sester yang cikgu sayangi sekalian. Ini Cikgu Fikri. Cikgu Fikri selalu bagi semangat dekat anak murid dia. Cikgu percaya korang semua boleh buat dan insya-Allah akan dipermudahkan. Sebab korang semua ni hebat-hebat semua. Betul tak? Betul! Okey, anak-anak syurga Sester, booster. Booster! Booster! Sini Roy, sini. Awak dari mana Roy? Cikgu Fikri ni Baca buku. suka tegur orang lain. Bagus. Oh, dah ajuk kau. Cikgu Fikri ni ramah orangnya. Isya, aku duduk situ. Bagilah cikgu pergi duduk. Isya, Bong. Cikgu duduk sini, cikgu. Aduh, Isya, Bong. Nak kau dah orang tua. Oh, yang ni lagi. Kau apa dah? Isya. Cikgu. Kita tengok kerjaan dua orang. Baju dia sama. Saya mau ambil kat sini. Tengok tu, printer yang problem. Dah apa ni ya? Dok cikgu Afia dari tadi duk mencok-mencok pasal printer ni Lepas tu Alif sama Ki je duk reti kot. Inilah saya ajar ni. Terima kasih cikgu atas sabar yang tak bertepi, atas doa yang tak terdengar dan atas ilmu yang kami bawa sampai bila-bila. Mengalah ni dengan kawan kita seorang ni Cik Yahab. Ya, nak kena naik pangkat. Semua ni awak semua sahabat aku dia awak sepakai, tahu tak? Gedok apa ni Cik Yahab. Lah naik pangkat lu kita orang. Dok, ya aku mai sombong je tak hari lagi. Yelah tu Fikri. Cikgu nak pergi mana? Cikgu lagi ni buat banyak barang-barang Kau ambil molek-molek tu setting pada muka Hafia Susu molek-molek tu pecah nanti. Hafia. Ya, molek-molek. Alif tu pegang lah molek. Ada lagi ke cikgu selain benda ni? Tak ada saja ni cukup dah ni. Walaupun jasadku tiada di sini, namun mungkin nasihat dan kata-kata yang ku curahkan tak berhenti menjadi asbab muridku berjaya hingga ke Menara Gading. Menjadi petunjuk di kala sedih, menjadi obat semasa keliru untuk teruskan hidup yang penuh dengan cabaran dan kesulitan ini. Cikgu nak tinggalkan kami ke? Cikgu tak kesiakan kami ke cikgu? Kepada seorang sahabat, rakan dan seorang adik, majulah di mana sahaja kamu berada. Terima kasih. Maaf zahir dan batin. Selamat maju jaya cikgu. Kami semua sayang cikgu.